Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asyatul Fatihah binti Razali, wartawan TV PSS Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 11 Februari 2026, telah diadakan Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Muda Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang bagi sesi 2026. Majlis ini diadakan di Dewan Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang dan bermula pada pukul 8.30 pagi. Majlis Watikah Pelantikan ini telah dirasmikan oleh Sarjan Musaddiq bin Shalil, Pegawai Perhubungan Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang. Seramai 166 orang murid yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pemimpin rakan sebaya, pengawas kedai sekolah dan pengawas skim pinjaman buku teks. Penerima watikah pelantikan bagi sesi kali ini. Sama-sama kita saksikan Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Muda Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang. Sarjan Musaddiq bin Shalil, Pegawai Perhubungan Sekolah Polis Diraja Malaysia, Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang dan pegawai yang berusaha Encik Muhammad Samsuddin bin Mahmud, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pasir Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketua dan penolong ketua kelas ini kita beri mandat dan tanggungjawab kepada mereka-mereka yang terpilih, tuan. Bukan kita lantik, bukan kita pilih semua. Barisan guru-guru yang dihormati, barisan pemimpin muda sekalian, serta anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang yang dikasihi. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan kami pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang Sekian sahaja daripada saya. Teruskan menyokong kami. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. LSTV, saluran informasi anda.